kecacatan orang cacat adalah untuk mendedahkan kecacatan orang tidak cacat yang dia tidak sedar. Dan itu adalah asas penting untuk menjawab soalan kenapa dalam hidup kita ni kena ada orang cacat. Saya gunakan istilah yang tidak friendly kat luar lah. Saya kata orang cacat, orang pekak, orang bisu. Saya sebut je macam tu. Itu adalah istilah-istilah yang sudah diganti dengan istilah-istilah lain. Tajuk itu ada bahagian yang khusus untuk diri saya kerana apa yang berlaku kepada diri saya sendiri. Untuk saya menerima yang saya adalah OKU dan mendaftarkan diri di universiti sebagai pelajar OKU adalah satu proses yang panjang, dan selepas saya menerima sisi berkenaan, saya perlu cari di mana saya dalam agama ini. Kalaulah saya cacat dan kecacatan saya itu datang daripada Allah, dalam agama Allah, di mana saya? Jadi dia menjadi satu lagi kepingan puzzle yang hilang, yang dicari. Jadi sebab itulah dia tiba agama yang hilang tu, kita masukkan neurodiversity tu kerana ada perjalanan yang panjang dekat situ. Sepatutnya pengalaman saya sebagai pelajar di Jamiah Mu'tah 10 tahun yang lalu, sepatutnya dah red flag bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Saya berwarna merah kat situ. Saya mengambil masa 8 tahun untuk melepaskan diri daripada Mu'tah tu. Nak buat degree syariah lagi lama daripada zaujah saya buat degree medicine 6 tahun. Macamlah susah sangat syariah tu kan. Kenapa jadi macam tu? Masa tu saya tak ada maklumat, tak ada jawapan. Tapi saya tahu perjalanan belajar yang lancar masa sekolah bolehlah dikatakan pelajar yang dalam kategori pelajar cemerlang lah kot. Dia tak tahu, naik pentas, ambil hadiah. Pengalaman belajar di sekolah yang cemerlang tu tak berlaku bila datang ke Jordan. Jadi payah nak belajar. Subjek, 46 subjek tu habis 4 tahun setengah, okay, extra satu semester. Tetapi hafalan Al-Quran pada ketika itu bukan subjek. Hafalan Al-Quran tu kena cari masa sendiri, dan tasmik 6 juzuk lah, sama macam sekarang kalau tak silap saya kan. Tapi dia bukan subjek, dan bahagian itulah yang saya struggle. Dipendekkan cerita, macam-macam kejadian yang berlaku, dan akhirnya pada tahun 2001 barulah saya menamatkan pengajian di tahun peluang terakhir, sebab 8 tahun maksimum dibenarkan kan.